Jika sebelum ini penyanyi berbakat besar Wani Hasrita dikaitkan bercinta dengan pasangan duetnya iaitu Tajul, kini timbul pula spekulasi baru. Pelakon Eric Fuzi didakwa pernah menjadi kekasih Wani Hasrita satu ketika dahulu. Benar atau tidak? Ikuti pengakuan dan perbualan eksklusif M-Star Online bersama Wani Hasrita. Hello, Assalamualaikum Wani. Okey, dah boleh. Okey, Wani, kita record perbualan ni Okey, Wani nak tanya sikit. Saya ada scroll di Instagram Eric Fuzi. Yes. And then ada nampak komen Wani menyatakan barang yang lepas jangan dikenang. Apa maksud barang yang lepas jangan dikenang tu, Wani? Mungkin ada orang yang tertanya-tanya Wani. Kita nak tahu, nak dengar penjelasan Wani. Apa ni, dulu kita orang satu sekolah waktu daripada form 2 sampai form 5. Dan waktu saya form 3, saya terlibat dia memang budak seni lah dekat sekolah tu. Theater dia memang menari semua dia lah. Saya pula cikgu panggil untuk menyanyi time graduasi dan adalah untuk event-event lah. Lepas tu bergaul lah dengan dia orang. Macam tu je. Lepas tu rapat sikit. Pulang lagi kan. Caption Eric, rapat je. Macam tu je. Caption Eric menahan rindu dari 2009. Apa maksudnya? Apa yang mungkin Wani boleh ceritakan? Dia main-main macam tu. Dan cara dia main-main memang macam tu dari dulu. So sebab tu saya tak kisah sangat sebab saya dah biasa dengan dia punya cara gurauan tu. Dia hero gadi-gadi. Setiap kali dia akan mention Eric Fuzi, hero gadi-gadi. Wani antara salah seorang yang tergoda atau tidak? Tidak. Kita kawan je teman sekolah dulu. Jadi tidak benarlah sama sekali tanggapan yang anda ketika muda remaja dulu pernah bercinta, cinta monyet orang kata? Tak ada. Rapat lah. Wani, okey. Bagaimana Wani melihat peribadi Eric? Dia senang nak bergaul lah. Kita cepat selesa dengan dia. Mungkin sebab dia pun pandai blend in dengan orang pun kan. Itu je lah. Setakat situ je lah. Masih lagi berhubung atau tidak Wani? Berhubung mesej tak. Tapi kalau ada kerja ke, macam contoh dia nak minta tolong promote dia punya band Slow 88 yang lagu Zalika tu kan. Itu lah. Atas jasa kerja je. Orang pun tak sangka yang saya boleh terjebak dalam industri. Dan dia pun lagi macam tak sangka. Kawan sekolah, dia tahu saya macam mana dulu. Dia menyanyi macam mana dulu. Saya punya takut nyanyi depan orang. Dia tahu saya macam mana. So bila dia tengok saya dah step up ni, dia rasa macam okey. Dia rasa happy lah untuk saya.